Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera kepada semua pelajar bagi kursus Sejarah dan Tamadun Islam era Ayubi dan Mamluki. Hari ini saya buat rakaman untuk topik Tamadun Islam era Kerajaan Ayubiyah memandangkan pada besok hari kita tak dapat nak mengadakan kuliah sebab saya kena hadir convocation di Dekta besok petang sempena sidang ke-12 bagi graduan Fakulti Pengajian Islam. Jadi saya buat rakaman ini dan anda semua boleh nanti menonton di YouTube pada waktu kuliah nantilah. Dan topik hari ini kita akan tinjau tentang tamadun Islam Kerajaan Ayubiyah. Jadi kita nak meneliti perkembangan tamadun Islam era Kerajaan Ayubiyah. Seperti mana kita tahu kan, di mana Kerajaan Ayubiyah ini memang sepanjang keberadaan dia menguasai wilayah Syam dan Mesir memang banyak terlibat dalam pertembungan dengan angkatan perang salib Kalau kita lihat dalam perang salib ketiga Salahuddin Al-Ayyubi sendiri turut berperanan bagaimana dia menawan semula Baitul Maqdis daripada tangan kerajaan salib dalam perang salib ketiga. Kemudian siri perang salib yang lainnya itu perang salib yang kelima, perang salib yang keenam, kita lihat bagaimana ketika itu kerajaan Ayubiyah berperanan bertembung dalam dengan kerajaan salib dalam perang salib yang kelima yang keenam tu. Jadi kali ini kita nak tengok juga tentang tamadun Islam. Kalau kita dah tahu tentang sejarah pelibatan kerajaan Ayubiyah dalam perang salib, hari ini kita nak tengok juga bagaimana kerajaan ini menyumbang dalam perkembangan tamadun Islam. Apakah pencapaiannya dalam aspek politik misalnya, ekonomi, dan bidang intelektual. Jadi ini tujuan kuliah rakaman pada hari ini. Okey, kita tengok kepada governance ataupun tadbir urus di mana kerajaan Ayyubiyah ini merupakan dua elat yang mengakui ketaatannya kepada Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Jadi dua elat itu bermaksud kerajaan ataupun kerajaan kecil di mana mereka ini bernaung di bawah Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Jadi pemerintah-pemerintah dua elat ini dia memberi wala kepada Khalifah Abbasiyah dan Khalifah Abbasiyah ketika itu akan memberikan pengiktirafan kepada pemerintah tersebut sebagai sultan ataupun pemerintah di wilayah berkenaan dan wilayah tersebut diiktiraf sebagai sebahagian daripada Darul Islam. Ini kalau kita lihat dalam konteks kerajaan Ayubiyah misalnya di mana kalau Salahuddin Al-Ayyubi apabila berjaya menjatuhkan kerajaan Fatimiyah di Mesir maka ditukarkan doa dalam khutbah Jumaat itu didoakan kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Ini merupakan salah satu bentuk ketaatan dan juga orang kata wala kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Dan Khalifah Abbasiyah mengiktiraf Salahuddin sebagai sebahagian daripada Darul Islam wilayah dia di Mesir dan juga di Syam. Dan kerajaan Ayyubiyah itu juga dianggap sebagai kerajaan yang sah dan diiktiraf oleh Khalifah. Jadi kita nampak itulah konsep dualat yang berlaku. Di mana kalau kita lihat takbir urus ini, kerajaan-kerajaan kecil ini uh, masih lagi mengiktiraf kedudukan ataupun prestij Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Dan kerajaan Ayyubiyah ini ringkasnya dia center, dia ada central power, kerajaan berpusat. Di mana dia ada mula di Kahirah, kemudian pusat pentadbirannya uh, central adminnya berpindah ke Damsyik. Dan di peringkat pusat, Sultan ini dia tak guna gelaran Khalifah sebab Khalifah itu Khalifah Abbasiyah waktu tu. Jadi pemerintah tertinggi kerajaan Ayubiyah menggunakan gelaran Sultan. Sultan ini dibantu oleh pegawai-pegawai dia. Wazir. Wazir ni macam menteri-menteri, qadi. Qadi ni mereka yang terlibat dalam soal kehakiman. Justice and law kan. Jadi hakim-hakim. Institusi kehakiman. Kemudian muhtasib. Muhtasib ni dia yang menggerakkan institusi hisbah kan. Macam PFPI tu saya tengok ada hisbah kan. Jadi ni yang muhtasib dia pegawai penyeliaan ataupun pegawai merenyu memantau tentang tadbir urus
kerajaan ini dapat berjalan dengan lancar. Kalau ada apa-apa aduan daripada rakyat akan diadukan kepada pegawai muhtasib ini untuk diambil tindakan penyelesaian. Kemudian dia ada wali ataupun gubernur wilayah. Jadi sultan sama ada dia di Kahirah ataupun di Damsyik sebagai orang kata main center power di situ. Kemudian ada ke wilayah-wilayah seperti wilayah Halab. Kemudian ada wilayah yang lain lah yang dipecahkan kecil-kecil yang diketuai oleh wali ataupun gubernur wilayah. Kalau dalam konteks Malaysia ni dia macam menteri besar lah. Okey, kemudian kita lihat juga pentadbiran di peringkat eh, wilayah pula ataupun di peringkat yang diketuai oleh wali ni tadi dia ada juga pegawai-pegawai yang membantu dia di peringkat wilayah iaitu Sahib Baitul Mal. Ini pegawai kewangan negeri lah. Kemudian Sahib Baitul Sil lah. Ini pegawai yang memantau tentang ketenteraan di wilayah berkenaan. Kan ini kalau kita lihat gubernur-gubernur pada zaman kerajaan Ayubiah dia pun ada apa tenteranya sendiri yang berada di bawah naungan ataupun arahan gubernur, bukan hanya bawah sultan saja. Sultan ada tentera dia. Jadi yang gubernur ni pun ada tentera dia. Jadi ada dia macam panglima tentera di peringkat wilayah itu Sahib Baitul Silah yang menguruskan tentang ketenteraan, rekrut tentera, pertahanan, persenjataan dan sebagainya. Dan juga ada muhtasib di peringkat wilayah. Kemudian kita tengok daripada sudut ketenteraan pula, di mana kalau kita lihat kerajaan Ayubiah ni memang banyak terlibat dalam operasi ketenteraan, khususnya dalam menentang tentera Salim. Jadi tentera Ayubiah ni dia terdiri daripada banyak bangsa, ada bangsa askar Arab, ada Turki, kemudian ada Kurdish. Ni semua ni askar-askar ni terlatih. Baik dia terlatih dalam menunggang kuda, terlatih dalam mengendalikan senjata berat macam meriam, manjanik dan sebagainya. Kemudian mahir juga bermain senjata seperti pedang, lembing, apa lagi, panah. Jadi tentera-tentera ini dilatih. Pemilihan tentera ini akan maksudnya di bawah ada pegawai ataupun panglima tentera yang terlibat untuk merekrut tentera-tentera ini. Dan tentera-tentera ini akan diambil daripada muda lalu dimasukkan dalam kem latihan dan dilatih. Jadi kalau kita tengok tentera Ayubiah ni ada pada satu-satu masa jadi tentera berkudanya lebih kurang 20,000, ada 20,000 orang angkatan. Kemudian ada tentera pejalan kaki, tentera mengendalikan senjata berat. Hal ini semua bergantung juga dengan operasi ketenteraan waktu itu. Bagaimana? Kalau memerlukan kepada kempen ketenteraan yang besar, maka jumlah pengambilan ataupun rekrut tentera tu akan maksudnya banyaklah ketika itu melihat kepada operasi ketenteraan yang hendak dijalankan pada satu-satu masa itu. Kemudian sistem pengkajian atau maksudnya nak bayar apa gaji tentera ini menggunakan sistem Iqta'. Sistem Iqta' ni di mana penggunaan tanah. Kerajaan menggunakan tanah untuk dikerjakan oleh golongan-golongan apa? Golongan tentera ini. Jadi kat situ juga mereka boleh ada income berdasarkan kepada penghasilan tanah yang digunakan tu, khususnya untuk pertanian. Jadi kat situ sistem Iqta' tu dia ada macam berbentuk piramid begitu. Kalau Iqta' yang tinggi, dia berikan kepada golongan panglima tertinggi yang dikenal sebagai Al-Khalaqah Khasah. Maksudnya panglima tu dia ada mendapat sistem Iqta' yang tinggi kerana dia nak menampung banyak keperluan tentera yang berada di bawahnya. Kemudian tentera peringkat kedua, tentera peringkat ketiga. Itu. Jadi ini boleh jugalah buat satu kajian lebih lanjut kalau anda berminat untuk nak tahu tentang sistem Iqta' ataupun sistem penggunaan tanah untuk pembiayaan atau penggajian tentera. Sebab kalau kita tengok dalam kajian moral misalnya di India pun ada juga ni dipanggil sistem mansab. Hierarki tentera itu maka ada diwujudkan satu sistem jagir. Jagir ini seperti mana sistem Iqta' itu penggunaan tanah untuk tentera ni. Ada yang dibayar secara tunai, ada yang dibayar melalui penggunaan tanah untuk diusahakan. Jadi
hasil daripada tanah tersebut yang dikerjakan, tanah kurnia itu. Jadi ada persentasenya akan diberikan dalam bentuk cukai kepada kerajaan dan persentasenya akan dipulangkanlah kepada penerima ataupun penerima-penerima tanah di kalangan panglima tentera ni untuk dibelanja untuk menjaga orang kata kelengkapan kebajikan tentera yang berada di bawah dia. Ah, okey. Dan golongan Gubernur Ayubia ni seperti mana saya nyatakan tadi. Wali, gubernur ni pun ada tentera dia sendiri. Maksudnya tentera ni bukan hanya sultan saja. Gubernur-gubernur wilayah ada tentera masing-masing. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah kerajaan Ayubia ada masa-masanya gubernur pun bukan orang lain. Dia kalangan kaum kerabat kepada sultan juga. Jadi ada masanya mereka uh, memberontak terhadap sultan sebab yalah dia nak power dan dia ada tentera dia sendiri. Jadi merasakan bahawa dengan jumlah tentera dia yang hebat dia boleh memberontak terhadap sultan dan dia boleh naik sebagai sultan. Jadi hal-hal sebeginilah kalau kita lihat uh, perebutan politik di kalangan yalah bukan hanya dalam kerajaan Ayubiah saja tapi dalam mana-mana kerajaan sekalipun berlaku disebabkan mereka ada kekuatan sendiri untuk nak menyaingi kekuatan pemerintah tertinggi lah dalam kerajaan. Okey, kita merujuk pula kepada konteks ekonomi pula. Di mana kalau kita lihat kerajaan Ayubia dia memberikan penekanan terhadap perkembangan aspek industri dan pertanian. Industri gelas, besi, produk kulit kan. Produk kulit ni dia buat baju dan sebagainya. Hatta nak buat yang naik kuda tu kan. Tempat duduk kuda tu pun itu daripada kulit juga tu. Tekstil ni pakaian lah. Jadi ada setengah-setengah artefak ni ada tau dipamerkan di Muzium Kesenian Islam di Kuala Lumpur. Nanti insya-Allah kan kita ada bulan 1 kot nanti akan ada hari untuk buat lawatan ke muzium. Jadi bolehlah nanti cari mana artefak yang dipamerkan itu merupakan artefak pada zaman kerajaan Ayubiyah. Carilah nanti. Okey. Kemudian kerajaan Ayubiyah juga dia memberikan perhatian dalam aspek ekonomi ni perdagangan antarabangsa dengan beberapa wilayah termasuklah di Eropah, di Itali, di kawasan Laut Mediterranean, termasuklah di Pulau Sisili. Dan kita lihat wujud perjanjian perdagangan di antara kerajaan Ayubiyah dengan kerajaan-kerajaan di sanalah untuk import ekspor seperti kerajaan Pisa dan kerajaan Venice. Jadi kita kerajaan Ayubiyah bawa komoditi ni lalu diperdagangkan di Eropah, kerajaan ni pun dibawa komoditi dari Eropah untuk diperdagangkan di pelabuhan-pelabuhan kerajaan Ayubiyah. Berkenaan dengan sistem mata wang pula. Kalau kita lihat dia menggunakan dinar dan dirham dan lazimnya akan di apa ditertera eh, nama sultan kat situ untuk nak menggambarkan bahawa mata wang ini ditempa pada zaman sultan siapa. Contohnya Al-Kamili yang itu merujuk kepada pemerintahan. Maksudnya wang itu ditempa ketika pemerintahan Al-Malikul Kamil. Jadi kalau kita tengok dalam gambar ni, kalau kalau boleh baca kat situ dia macam zaman Al-Malikul Adil. Ha. Jadi kerajaan juga dia memberikan perhatian dalam pembinaan prasarana fasiliti ekonomi di Damsyik, di Kahira, Iskandaria, Halab. Ini semua bandar-bandar besar lah dalam wilayah kerajaan Ayubiyah. Baiklah, dalam konteks pendidikan dan intelektual pula. Kalau kita lihat Universiti Al-Azhar yang bermula daripada Masjid Jami'ul Azhar di Mesir, di Kahirah itu dibina dan diasaskan pada zaman pemerintahan kerajaan Fatimiyah. Dia menjadi pusat doktrin Syiah pada peringkat awal pada zaman Fatimiyah. Jadi apabila Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih pemerintahan di Mesir, apabila jatuh kerajaan Fatimiyah lalu naik kerajaan Ayyubiyah di Mesir ketika itu, Salahuddin Ayyubi tidak menghapuskan terus Universiti Al-Azhar. Bahkan dia telah menukar imej dan juga peranan Al-Azhar sebagai pusat doktrin Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan peranan itu kekal sehingga ke hari ini.
Jadi kalau kita lihatlah kat situ, kalau kan ada juga student-student kita dari Malaysia kan, kalau mengaji di Mesir mesti di Universiti Al-Azhar. Jadi Universiti Al-Azhar ni dah lama dah. Zaman kajian Ayyubiah tu dah ada dah. Jadi bagaimana institusi ini mampu bertahan sehingga ke hari ini sebagai satu pusat pengajian terulung khususnya dalam bidang pengajian Islam. Jadi saya rasa mungkin ada lah kot kawan-kawan awak semua pun pernah ataupun sedang mengaji di Universiti Al-Azhar tu. Kalau balik tu patutnya dia boleh pandai cakap Arab sebab sana pembelajarannya semua dalam bahasa Arab. Jadi kajian Ayyubiyah juga dia meraihkan perkembangan semua mazhab fikih yang muktabar, Maliki, Hanafi, Hanbali. Walaupun kajian Ayyubiyah ni mazhab rasminya adalah mazhab Syafi'i. Sama lah macam kita mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita lihat eh keterbukaan kajian ini dalam meraihkan kepelbagaian mazhab fikih itu kan. Di Damsyik saja ada 34 sekolah yang sekolah Hanafi School. Maksudnya fiqh yang mengajar tentang fiqh Hanafi itu ada 34 sekolah, 40 Syafi'i, 3 sekolah mazhab Maliki, 10 sekolah mazhab Hanbali. Ini sekolah ataupun madrasah yang mengajar tentang fikih lah. Kemudian kita lihat bagaimana peranan masjid, madrasah dan zawiyah. Ini masjid kita tahulah, madrasah pun kita tahu. Zawiyah ni dia macam kalau kita dia ada setengah tu kalau nak apa perumpamaan di Malaysia ni Zawiyah ni mungkin macam sekolah pondok ataupun mungkin macam pondok tarekat tasawuf. Zawiyah ni memang dia terkenal di kawasan Afrika Utara sana lah. Kalau pergi ke Afrika Utara pun dia merujuk kepada Al-Ribat. Ni tempat-tempat orang nak mengajar, nak belajar tentang ilmu tasawuf ataupun tarekat misalnya. Jadi kita lihat institusi-institusi pengajian agama ni memang diberikan perhatian um, oleh pemerintah kerajaan Ayubiah. Sebab tu kita lihat ada beberapa madrasah-madrasah yang ditubuhkan. Misalnya madrasah An-Nasiriyah, madrasah As-Suyufiyah yang ini dibina oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian ada madrasah Al-Kamiliyah yang dibina oleh Malikul Kamil di Mesir. Lepas tu Salahuddin Ayyubi juga turut membina Madrasah As-Salahiyah di Baitul Maqdis. Lepas tu ada juga di Dimashq pun ada. Salahuddin bina juga Madrasah As-Salahiyah. Kemudian Malikul Aziz juga membina Madrasah Al-Aziziyah. Ni kita lihat bagaimana peranan pemerintah waktu itu yang memberikan perhatian terhadap pembinaan institusi pendidikan dan intelektual. Dan kalau kita nak sepatutnya kerajaan pun kena bagi perhatian lah kalau dalam konteks hari ini universiti, sekolah dan sebagainya. Ini semua orang kata pelaburan untuk masa depan lah. Kita nak melahirkan generasi yang ada jati diri, yang kuat, yang berakal dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana madrasah ataupun institusi pendidikan ni benar-benar berperanan dalam melahirkan generasi yang baik, yang rabbani dan sebagainya lah. Ini kadang-kadang nak pergi sekolah, budak-budaknya tak mau. Pasal apa? Wallahu alam. Sepatutnya kita student ni naklah pergi sekolah ataupun naklah pergi kuliah ataupun pergi universiti. Tapi sekarang ni ada kebanyakan kecenderungan pelajar masuk universiti pun buat apa? Kalau tak masuk universiti pun kita orang boleh buat duit. Jadi TikTokers dan sebagainya kan. Ah, jadi hal-hal sebeginilah ini dalam tempoh hari ni. 20 tahun akan datang macam mana generasi kalau mereka tidak melihat pentingan institusi pendidikan dan intelektual ini. Kewujudan perpustakaan. Kalau kita zaman kajian Ayubiah dia ada juga PTSL dia sendiri. Perpustakaan Al-Kifti, Perpustakaan Imaduddin Isfahani, Perpustakaan Qadi Al-Fadil. Ni merupakan antara bentuk-bentuk perpustakaan yang ada lah pada zaman kajian Ayubiah. Jadi mereka banyak juga melahirkan apa tokoh-tokoh ilmuan pada zaman tersebut. Seperti mana yang kita lihat tokoh kalau dalam bidang tokoh agama misalnya Usman bin Umar bin Hajib
Ibnu Qudamah, Asy-Syakawi, ada juga dalam bidang tafsir, dalam bidang sejarah, bidang geografi, misalnya Abu Thahir Al-Salafi, Imaduddin Al-Isfahani, Baharuddin Ibnu Syaddah, Ibnu Asir. Ha, ni Ibnu Asir ni quite popular as a Muslim historian who left during the Ayyubid period. Ibnu Katsir, his masterpiece is the Al-Kamil fi Tarikh. Boleh rujuk. Ada buku ni di PTSL dalam bahasa Arab. 14 jilid lebih kurang. Kemudian Ibnu Wasil. Tokoh dalam bidang sastra pun ada juga Al-Qadi Al-Fadil, Kamaluddin Ibnu Nabih, Bahuddin Zuhair Al-Muhallabi. Okey, dalam konteks seni bina. Kalau siapa nak tengok seni bina zaman dulu lah. Kalau kajian Ayyubiyah ni boleh tengok dekat Kahirah Mesir dia ada Qal'ah Salahuddin. Ha, Qal'ah Salahuddin pun ada tu di Damsyik. Jadi ini semua dibina pada zaman pemerintahan kerajaan Ayyubiyah. Jadi dia ada tempat mandi awam Al-Hammamat. Tempat mandi awam ni tak tahulah dia super macam R&R tapi ada tempat mandi. Boleh mandi kat situ. Diasingkan lagi perempuan. Lepas tu ada Caravanserai. Caravanserai ni macam hotel lah sekarang. Sebagai tempat persinggahan golongan kafilah haji, golongan kafilah dagang. Mereka kan jalan jauh naik unta dan sebagainya kan. Jadi apabila masuk di satu-satu kota, mereka perlukan persinggahan untuk mendapatkan bekalan air, makanan dan sebagainya. Jadi itulah caravanserai ataupun hotel lah dalam konteks hari ini tu. Kemudian pembinaan madrasah seperti Madrasah Imam Ash-Syafi'i, Masjid dan Makam ada juga eh di Kairah, di Mesir. Okey, kesimpulan kalau kita dapat lihat, jadi kita lihat kajian Ayyubiyah ini dia memang banyak membina tamadun dalam aspek politik, ekonomi, sosial, intelektual, kesenian dan seni bina juga merupakan antara aspek penting kalau kita nak melihat ketamadunan eh, kerajaan Ayyubiyah. Jadi saya nak share sikit lah. Saya nak tunjuk apa Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi lah. Ni eh kita nak saya nak tengok sekejap. Saya stop share sekejap kita punya ni. Ni Kairo. Ni Salahuddin Qal'ah Salahuddin. Dia atas bukit tau. Kubu dia tu. Wah, eh dia sekarang ni dia jadi muzium lah. Qal'ah Salahuddin ni. Sebab dia ada banyak. Dia ada kat tu ada masjid. Masjid Ali Pasha. Kemudian ada masjid Nasiruddin Muhammad Qalaun. Kemudian dia ada matahaf ataupun muzium. Muzium Matahaf Al-Askari. Nah, ini pintu masuk. Pintu masuk apa? Pintu masuk Qal'ah itu kan. Sini dia naik bukit. Tinggi ni tembok dia ni. Ini dia punya apa? Atas tu, itu masjid. Ini kat luar dia, yang ni kat belah dalam lah. Hmm. Nah, ni seni bina dia tinggi. Bayangkan kalau dulu kuda datang masuk laluan ni kan. Pergi jumpa Sultan. Di sana dia atas bukit ni lah. Dekat sini. Ni di masjid. Ni kawasan dalam dalam Qal'ah Salahuddin itu. Dia memang atas bukit. Kalau kita naik betul-betul atas, kita boleh nampak juga piramid. Ni masjid. Masjid Ali Pasha yang ada. Tapi Masjid Ali Pasha ni dia bukan binaan zaman zaman Ayyubiyah.
Zaman Ayubiyah tu Qal'ah itu, kubu itu. Tapi masjid ni dibina kemudian di pada zaman Ottoman Egypt. Dia dia dibina kemudian dalam kawasan Qal'ah Salahuddin. Ni yang ada lah. Ini matahaf ataupun muzium yang ada dalam dalam ni. Kalau kita tengok Damsyik pula, Damascus. Damascus pun dia ada Qal'ah Salahuddin. Cuma tembok je lah, tembok. Dia kota kan. Okey. Saya nak tunjuk tentang Qal'ah. Ini. Ini kita boleh tengok dalam Google Maps. Kesan tinggalan sejarah lah. Ni. Kubu Qal'ah Salahuddin di kota Dimashq. Okey. Saya rasa itu saja. InsyaAllah nanti rakaman ini anda semua boleh tonton di UKM, di YouTube nanti saya akan beri link. Okey. Itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.